Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Okey, untuk sesi kali ini, kita nak ubah sikit bilik darjah maya kita jadi sebuah dewan mahkamah. Kenapa? Sebab kita nak siasat satu persoalan asas yang sangat-sangat menarik dalam dunia undang-undang komersial. Jom kita tengok doket perbicaraan untuk hari ini. Kita akan lihat dilema hak milik yang hilang, bincang pasal peraturan umum Nemodat dan semestinya kita akan dengar dua bahagian keterangan saksi sebelum kita sama-sama capai keputusan akhir. Baiklah, mari kita terus masuk ke bahagian pertama, dilema hak milik yang hilang. Kita panggil kes hipotetikal pertama kita ke kandang saksi untuk tengok apa sebenarnya dilema yang jadi punca kepada semua ni. Cuba bayangkan situasi ni. Anda baru je beli sebuah kereta yang memang gempak habis. Tapi, tak lama lepas tu, anda dapat tahu yang penjual tu sebenarnya langsung tak ada hak milik pun ke atas kereta tu. So, persoalannya sekarang, adakah anda berhak simpan kereta tu atau pemilik sebenar akan dapat balik kereta dia? Macam mana tu? Okey, cuba tengok exhibit A kita ni. Katakanlah anda beli kereta merah yang cantik dan berkilat ni daripada seorang pencuri. Kat sinilah undang-undang kena buat keputusan yang susah. Siapa yang kena tanggung kerugian? Anda sebagai pembeli yang jujur dan tak tahu apa-apa atau pemilik asal kereta tu? Memang pening kepala kan? Tapi sebelum kita bedah siasat semua bukti yang ada ni, kita kena masukkan fail kes ini secara rasmi ke dalam rekod mahkamah kita. Sesi penerangan kita hari ini adalah berdasarkan fail kes yang disusun dan disediakan khas oleh Zuram Maznum Sainan daripada UiTM Cawangan Johor. Okey, kita teruskan dengan peraturan umum Nemodat. Ini adalah hujah asas pihak pendakwaan dan boleh dikatakan sebagai peraturan emas yang setiap pelajar undang-undang tahun pertama wajib faham. Bunyinya macam mantra kan? Nemo, dat, quod, non, habet. Maksudnya sangat straightforward. Tiada siapa boleh memberi apa yang dia tidak miliki. Senang cerita macam ni, kalau penjual tu bukan pemilik sebenar sesuatu barang, dia memang tak boleh pindahkan hak milik barang tu kepada anda. Walaupun anda dah bayar beribu-ribu ringgit dan memang ikhlas nak beli, tak boleh. Hak milik tu tetap bukan anda punya. Kalau kita tengok di bawah Seksyen 27, Akta Jualan Barangan 1957, pemilik sebenar kekal sebagai pemilik yang sah. Maksudnya kat sini, pembeli suci hati yang tak bersalah ni akan berputih mata. Diorang tak dapat barang tu dan malangnya duit pun leboh macam tu je. Nampak macam kejam sangat kan undang-undang ni? Tapi sabar dulu. Undang-undang komersial ni taklah sekejam tu. Kita ada pengecualian. Jadi mari kita masuk ke bahagian keterangan saksi yang pertama untuk tengok macam mana undang-undang ni sebenarnya ada juga hati perut untuk lindungi pembeli. Pengecualian pertama kita panggil estoppel di bawah Seksyen 27. Bayarkan macam ni, kalau pemilik sebenar tu ada kat situ, dia tengok je dan biarkan anda percaya yang si penjual tu ada kuasa nak jual barang tu ke anda. Dia tak cakap apa-apa pun. Bila dah jadi macam tu, undang-undang akan mengestop atau halang pemilik tu daripada tiba-tiba nak tuntut balik barang tu nanti. Jadi dalam kes ni, anda sebagai pembeli yang bayar dengan niat baik tu akan dapat hak milik penuh. Win-win untuk anda. Seterusnya, saksi kedua kita iaitu ejen saudagar yang masih di bawah Seksyen 27. Cuba bayangkan, broker, pelelong atau pengedar kereta. Diorang ni bukannya pemilik sebenar, tapi pemilik asal dah pun bagi kebenaran atau kuasa untuk jual barang tu bagi pihak diorang. Jadi, kalau anda beli daripada ejen macam ni, secara jujur, anda jangan risau. Anda dapat hak milik penuh dan undang-undang akan lindungi anda sepenuhnya. Okey, pengecualian yang ketiga ni agak menarik sikit tau. Ini di bawah Seksyen 28 iaitu jualan oleh salah seorang pemilik bersama. Cuba kita tengok exhibit setrika kita ni. Senarionya macam ni. Katakanlah ada 4 orang kawan sebilik kongsi duit beli setrika ni bersama-sama. Lepas tu, salah seorang daripada diorang ni pegang setrika tu dengan kebenaran kawan-kawan yang lain. Tapi, diam-diam dia pergi jual setrika tu dekat pembeli yang tak tahu apa-apa. Anda rasa apa jadi? Menariknya, pembeli tu berhak simpan setrika tu. Memandangkan dia beli dengan niat baik, hak milik tu berjaya dipindahkan kepadanya secara sah. Okey, sekarang kita beralih pula kepada keterangan saksi bahagian kedua. Kat sini kita akan tengok kes-kes yang ada sikit unsur tipu muslihat dan juga isu pemilikan yang tertangguh. Jom kita dengar.
Saksi keempat, kita akan terangkan pasal jualan di bawah kontrak boleh batal mengikut Seksyen 29. Benda ni biasanya berlaku bila ada orang guna paksaan atau ugutan untuk dapatkan sesuatu barang. Contohnya, macam seseorang kena paksa untuk jual laptop dia dalam eksibit C ni. Peraturan dia agak teknikal sikit tapi sangat penting untuk kita faham. Kalau si penipu tu dapat laptop tadi melalui paksaan, tapi pemilik asal tu belum lagi batalkan kontrak yang tak adil tu sebelum si penipu pergi jual laptop tu ke anda, selagi mana anda beli dengan niat baik, anda lah yang akan simpan hak milik tu. Ya, betul. Pembeli suci hati menang dan berjaya kekalkan laptop tu secara sah. Sekarang kita tengok pula pengecualian kelima di bawah Seksyen 30 Subseksyen 1. Yang ni memang selalu jadi. Katakanlah anda beli barang, dah siap bayar semua, tapi anda tinggalkan dulu barang tu kat kedai. Lepas tu, pemilik kedai tu dengan sengaja atau tak sengaja pergi jual balik barang yang sama tu dekat orang lain. Apa akan jadi? Pembeli kedua yang suci hati tu yang akan dapat hak milik sah, bukannya anda. Jadi, pesanannya mudah je guys. Lepas dah bayar tu, tolonglah terus ambil barang anda. Dan akhirnya, kita panggil saksi terakhir kita untuk pengecualian ke-6 di bawah Seksyen 30 Subseksyen 2. Ini melibatkan situasi jualan oleh pembeli dalam pemilikan selepas jualan. Cuba perhatikan pasu antik yang cantik dalam eksibit ni. Bayangkan anda beli pasu mahal gila ni melalui pelan ansuran. Anda bawa balik pasu tu, tapi dari segi undang-undang, kedai tu masih lagi pemilik yang sah. Tiba-tiba anda secara tak sah pergi jual pasu tu ke orang lain. Kalau pembeli kedua tu beli dengan jujur dan berniat baik, percaya atau tak, dia yang sebenarnya akan dapat hak milik dan berhak simpan pasu tu secara mutlak. Baiklah, selesai sudah semua keterangan saksi kita. Papan bukti mahkamah pun dah penuh dengan macam-macam senario ni. Jadi, mari kita beralih ke bahagian keputusan akhir untuk sesi penggulungan kes kita hari ni. Secara kesimpulannya, kita memang ada undang-undang asas Nimodat yang wujud untuk lindungi pemilik asal. Tapi seperti yang kita dah kupas tadi, Akta Jualan Barangan 1957 bagi kita 6 pengecualian kritikal ni. Kenapa kena ada pengecualiannya semua? Sebabnya inilah nadi sistem perdagangan moden kita. Ia pastikan pasaran sentiasa bergerak lancar dengan memberi perlindungan kepada pembeli yang tak bersalah dan suci hati. Dan benda ni tinggalkan kita dengan satu persoalan yang cukup besar untuk difikirkan bersama. Kalau sistem pasaran dan undang-undang kita ni nampak gayanya lebih memihak untuk lindungi pembeli suci hati berbanding pemilik asal, adakah ini bermakna tanggungjawab tu jatuh 100% atas bahu anda sendiri untuk kawal dan jaga harta anda supaya tak dijual secara haram kat luar sana? Macam mana tu? Pastikan anda fikir-fikirkan persoalan besar ni masa anda melangkah masuk ke kelas undang-undang komersial anda yang seterusnya nanti. Jumpa lagi!